Salam semua. Setiausaha Agong Perikatan Nasional Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mendedahkan sebab Bersatu tidak dipanggil menghadiri perbincangan gabungan itu berhubung calon pilihan raya Negeri Sembilan. Menurut Taqiyuddin, penjelasan itu diberikan kepada pegawai penyiasat ROS selepas beliau dipanggil untuk disiasat susulan aduan Bersatu. Sila dengar ucapan beliau mengenai isu ini. Saya telah disiasat oleh Pendaftar Pertubuhan Malaysia, jabatan yang meluluskan pendaftaran satu-satu parti politik ke NGO ke. Dia ada satu jabatan, nama Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, ataupun dalam bahasa Inggeris panggil ROS, Registrar of Societies. Saya 3-4 jam telah disiasat oleh pegawai penyiasat ROS ni sampai terlepas semaya Jumaat. Dia siasat ni kerana parti yang saya sebut tadi ni, yang dulu pilihan raya umum ke-15, dia menang 31 kerusi parlimen. Kerana apa dia menang? Kerana jentera-jentera daripada PAS lah yang membantu dia. Kerana pengaruh daripada PAS lah yang membantu dia menang 31 kerusi. Tapi sekarang ni dia buat aduan kepada ROS, mengatakan bahawa apabila PAS menjadi pengurusi Perikatan Nasional, naib Presiden kita Dr. Samsuri, Menteri Besar Terengganu, dipilih sebagai pengurusi PN Perikatan Nasional, dia beritahu kepada ROS, Parti Bersatu telah tidak dipanggil berbincang untuk membincangkan calon-calon Negeri Sembilan baru-baru ini. Ini dia buat aduan kepada ROS, menyebabkan ROS kena panggil kami, pemimpin Perikatan Nasional. Saya sebagai Zago tanya, kenapa tak panggil? Kenapa tak panggil Bersatu ni? Nak bincang sama-sama, sedangkan dia ni ada di dalam Perikatan Nasional. Maka dalam masa 4 jam ni, saya terpaksa jelas satu-satu kepada pegawai penyiasat. Yang pertamanya saya beritahu bahawa kita dapati banyak perkara-perkara yang tidak betul dilakukan oleh parti ini kepada Perikatan Nasional. Bermula daripada pilihan raya di negeri Johor, dia telah bertanding, tetapi banyak perkara-perkara yang disebut semasa kempen dan sebagainya memburukkan kita, PAS dan juga parti-parti lain. Sama-sama Perikatan Nasional, dia pakai logo Perikatan Nasional, kita pakai logo Perikatan Nasional. Dia memburukkan kita supaya orang sokong dia, tapi orang tak sokong kita. Satu. Yang keduanya, untuk pilihan raya di Negeri Sembilan ini, tuan-tuan tentu tahu, apabila parti ini melalui majlis tertinggi dia pada 15 hari bulan Julai buat satu kenyataan umum, Presiden dia buat pengumuman bahawa parti ini akan menggunakan logo dia sendiri dalam pilihan raya negeri di Negeri Sembilan. Tok Seh guna dah apa ni Perikatan Nasional ni, nak guna hak dia sendiri. Tahu dah kah parti mana? Parti Bunga Raya. Parti Bunga Raya panggil. Dia tak nak jumpa, dia tak nak guna dah. Dia isytihar secara umum, tak nak guna. Bila dia tak nak guna dah Perikatan Nasional, apa kita nak panggil dia mesyuarat pada 16 hari bulan? Dia kata dia isytihar 15 hari bulan Julai. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajipan pada negara. Jangan lupa keluar mengundi.